Selamat datang, Cik. Hai. Cik nak pesan apa? Okay, saya nak pesan mi sedap ori-ori kari, tempe goreng, daun kari. Saya minta maaf sangat, Cik. Kita dah tak serve dah menu tu lagi. Oh, ya ke? Sebab saya baru je makan hari itu. Dah tukar ke? Ya, Cik. Kami dah tukar. Kami ada menu baru yang lagi sedap. Cik boleh tengok di sini. Cik boleh pilih je. Kenapa, Cik? Ada yang tak okey ke? Sikit sangat. Sikit sangat. Mana? Tahu lah. Tadi Cik tanya kenapa sikit sangat. Sebab kami nak lebih ke arah moden dan minimal. Tapi ni tak ada rasa ni. Kafe pun dah suram, dah tak ceria macam dulu. Sorry lah, saya tak kena yang taste saya lah. Lama I jadi influencer, tak pernah lagi I kena macam ni. No instant noodles. Tak kena dengan new direction yang saya nak. Tapi mi ni dah jadi identiti untuk kafe kita, Nadia. Tolonglah jangan bagi saya cadangan mengarut macam ni. Betul lah. Apa yang Sabrina review tu. Tante kedai ni nak jual chef sama je lah. Ori-ori, jatuh cinta lagi. Setiap senyum kau buatku terbang tinggi. Ori-ori, semakin kau dekat, diriku jatuh hati lagi. Ori-ori, hati ini bongsi, buat aku terus jadi fancy. Ori-ori, cinta macam ni, buat aku senyum tanpa henti. Setiap kali kamu senyum tertawa, terbawa rasa nyata ori-ori beraroma. Rasanya penuh warna bila kita bersama, kemana saja asal kita dapat berjumpa. Terlalu manis.